Assalamualaikum. Saya Yatno. Sekarang saya berada di Kampung Raja Musa, Kuala Selangor. Bersama saya pencari damar batu di Kampung Raja Musa, Kuala Selangor, Encik Jemangin, ataupun dikenali di kampung sebagai nama Tahal. Okey, Encik Tahal, sekarang berapa harga terkini untuk sekilo damar batu? Harga terkini untuk sekilo RM1 dah naik dah. Dulu cuma 80 sen je. 80 sen, 50 sen. Dah naik banyak juga lah. Oh, menurut beliau, dulu harga untuk sekilo damar batu ni berharga 80 sen. Sekarang peraih membeli dengan harga RM1 sekilo. Nampaknya damar batu memang boleh dijadikan sumber pendapatan sampingan. Lagi Encik Tal, biasa peraih dari mana yang ambil damar batu ni? Peraih yang datang dari Banting, Kuala Langat dan dari Perak. Maknanya setakat ni semua dari daerah dalam Selangor lah yang ambil. Ya. Menurut peraih, biasa mereka guna untuk apa damar batu? Gunakan untuk gam untuk menampal bot-bot nelayan yang diperbuat daripada kayu yang bocor ataupun tak rapat, gunakan gam ni. Oh, baik. Nampaknya mungkin ada kawan-kawan luar sana yang bekerja sebagai nelayan. Kita tak tahu, rupanya damar batu ni digunakan untuk menampal bot. Encik Jemangin, Ya, ini yang namanya damar batu ni bukan batu biasa, bukan ya? Bukan. Dia kuning-kuning. Bukan. Jangan sikit. Oh, dia sebab dia ada kuning-kuning macam ni ya. Beza dengan tunggul, dia beza ya. Habis. Tunggu ni merah ni kuning-kuning. Putihan sikit. Damar batu ni dia ada kekuningan sikit. Kuningan. Beza kalau tunggul kita pijak dia pecah. Dia pecah. Ini kalau kita pijak dia bau. Dia pijak kadang-kadang dia hancur. Oh, tapi dia unik sikit lah. Tunggul kadang-kadang ada pijak rapuh, ada yang patah, ada yang tak, ada yang keras. Dan dia kalau kecil dia hancur macam kaca jugalah. Kalau yang kecil tapi tuan-tuan lihat ni, bentuknya pun unik ya. Damar batu seperti ini biasanya digunakan sebagai bahan untuk menyalakan api. Siapa sangka bahan yang turut menjadi campuran dalam pembuatan cat ni mempunyai nilai tersendiri. Selain digunakan dalam bahan pembakaran bagi setengah amalan tradisional untuk menghasilkan bau yang harum, damar batu ni juga digunakan dalam pembuatan varnis dan pengilat kayu. InsyaAllah, moga pencarian damar batu ni menjadi sumber rezeki tambahan untuk buat Encik Jemangin.